ayam goreng. Ish, Otoy. Awalnya beli makanan pakcik. Ini anakku. Pakcik, mana ada anak? Ini mesti anak tekak, kan? Alah, pakcik tak tahan bau makanan tadi. Tak tahan? Hai, pakcik. Dah setahun dah kita makan dan minum tau. Kita kena puasa sebulan je. Takkan tu pun tak boleh tahan. Yelah. Boleh tahan. Nah. Oh, Hai. Otoy. Kamu tak puasa ke? puasa? Tapi separuh hari je. Saya kan kecil lagi. Hai kamu ni. Nasihat orang puasa. Tapi kamu sendiri tak puasa? Ish. Pakcik, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi, lihat apa yang disampaikan. Syarat wajib puasa ialah orang Islam yang sudah balik dan berakal, sihat, berkemampuan